Aku minta maaf, aku nak buat permintaan secara terbuka, secara live ni. Okay, kepada player-player RRQ, tak kisahlah siapa, Leh ke, siapa tu, apa nama dia, Adboy ke, lagi siapa lagi seorang aku tak tahulah, Ishiki ke, siapa lagi, Super Ken ke, apa ke. Aku minta maaf, cakap minta banyak-banyak, okay? Okay, satu je nanti satu je, okay? Korang kena provekan diri korang tu sebenarnya korang boleh bermain dekat Liga MPL tu. Itu je guys, itu je. Dia satu je guys, korang nak tutup mulut orang guys. Aku rasa korang tahu dah apa benda tu guys. Orang kena tunjuk dah bahawa siapa yang buka mulut tu dia salah tau. Kau faham tak? Contohnya kenyataan daripada mulut kau Fik, kau salah Fik. Aku boleh perform Fik. Aku boleh perform. Itu je dah kau cari kau nak tutup mulut orang gentle. Serius, bukan sekadar nak tutup mulut aku. Nak tutup mulut netizen ni, serius. Okay? Ini berdasarkan pengalaman aku lah guys. Okay, kalau kau tanya aku, season ketiga aku champion, betul tak? Lepas tu dengan adanya ini bukan sejarah sabar. Ini bukan sabar. Aku dah cakap dah ni. Kau tengok, aku belum cakap dah sejarah dah. Tak, ini dengar ni.